Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada teman-teman, sahabat-sahabat, terutamanya sahabat-sahabat media kita yang telah meraihkan kita dalam sehari dua dan hari-hari berikutnya. Teman-teman media akan berlari ke sana kemari untuk mencari news, dan semalam adalah di antara kemuncaknya bila pendaun calon dibuat, saudara dihantar ke mana-mana juga. Dan hari ini kita dapat berhimpun di Klub Sultan Sulaiman ini untuk mengikuti satu PC dengan teman-teman media kita mengenai program mendekati pengundi-pengundi yang melibatkan JATI, sebuah organisasi, sebuah NGO, dan kita jemput juga badan-badan yang lain untuk bersama dengan kita dalam satu pasukan untuk kita menentukan Pakatan Rakyat tidak diberi izin untuk berkuasa di Malaysia, dan sekaligus sebagaimana yang pernah kita sebutkan dalam PC kita minggu lepas, JATI telah pun membuat keputusan untuk berdiri teguh membantu Barisan Nasional UMNO Barisan Nasional dalam PRU ke-13 yang akan datang ini. Sebagaimana yang biasa berlaku dalam sidang media ini, saya memang terharu dengan kehadiran teman-teman media daripada awal hingga hari ini, dan komitmen yang ditunjukkan kepada JATI. Kita mengharapkan insya-Allah sesuatu yang positif terus akan tercetus daripada pertemuan-pertemuan dengan media, dan laporan setakat ini yang dibuat oleh media dan pilihan-pilihan kolom yang diberikan kepada JATI sangat-sangat memuaskan ahli-ahli dan juga pimpinan JATI. Terima kasih kepada teman-teman media. Saya nak bacakan sedikit, itu tradisi kita lah. Kita bagi PC, kita baca sikit statement, dan selepas itu kita buka kepada soal jawab. Sebelum itu saya nak memperkenalkan di depan ini, di depan saudara ini ialah barisan daripada teman-teman JATI yang sudah committed untuk bersama-sama dengan kita menjadi ahli-ahli dalam kumpulan-kumpulan yang akan ditaburkan di seluruh kawasan-kawasan. Saya akan sebutkan nanti. Kawasan yang ditandingi oleh pimpinan-pimpinan tertinggi Pakatan Pembangkang, iaitu DAP, PAS dan PKR. 27 kawasan kita akan berada di situ untuk menentukan calon-calon mereka tewas dalam pilihan raya yang akan datang ini. Kemudian tu ada 22 kawasan pula, kawasan-kawasan dalam strand yang kedua. Tadi strand yang pertama, strand yang kedua ialah kawasan-kawasan yang ditandingi oleh pimpinan UMNO yang dikategorikan sebagai kawasan panas. Kita akan menentukan supaya calon-calon UMNO yang kebanyakan merupakan bakal-bakal pemimpin dan bakal pemimpin untuk mereka menewaskan calon-calon Pakatan Rakyat, Pakatan Pembangkang dalam pilihan raya akan datang. Jadi ada dua. Satu, khusus untuk pimpinan tertinggi Pakatan untuk Pakatan Rakyat yang bertanding, dan kedua ialah 22 kawasan parlimen yang ditandingi oleh UMNO dan Barisan Nasional yang dianggap kawasan itu kawasan panas. Saudara dan saudara majlis sekalian, di barisan hadapan di sebelah kanan saya tidak lain dan tidak bukan ialah Datuk Aidit Ghazali, Timbalan Presiden JATI, Naib Presiden JATI yang biasanya ada bersama dengan kita atas sebab ada komitmen di luar daripada kawasan. Profesor Datuk Dr. Siddiq Baber tidak dapat hadir. Mereka menyampaikan salam kepada teman-teman media pada hari ini. Dan di sebelah di sini kiri saya ialah saudara Noman Toha yang merupakan penceramah dan juga dalam JATI menjawat jawatan Setiausaha Agung JATI. Dan seterusnya lah, ini saudara Hasan Basri yang merupakan treasurer ataupun ketua perangan kepada JATI. Treasurernya ni, silap saya, treasurernya saudara Azizan Abdul Majid, seorang profesional ahli korporat yang bersama-sama dengan kita. Kemudian di sana pensyarah awal dan akhir, al-awwal wal akhiru bersama-sama dengan kita, biasa bersama dengan kita, Ustaz Rusdi Yusof. Dan di sana kita ada Datuk Dr. Fairuz, kalau saudara ingat merupakan Deputy Chief Minister, Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang yang senior nombor 1 tu, Timbalan Ketua Menteri nombor 1 yang bersama-sama dengan kita untuk memberikan banyak hujah-hujah untuk menangkis serangan-serangan atau memberikan serangan-serangan khususnya kepada calon-calon daripada PKR, kerana beliau satu masa dulu merupakan orang kuat dalam PKR. Kemudian kita ada Abu Hassan Musa Asy'ari yang lama bersama dengan saya, sejak mudanya saya bersama dengan beliau,
dan beliau banyak membantu kami anak muda ni, dan insya-Allah. Dan kita juga disertai oleh barisan-barisan artis, penggiat-penggiat seni. Saya nak makrokan penggiat-penggiat seni yang akan bersama-sama dengan kita, sebab dalam program kita ni ada dua jenis. Satu program malam yang kita katakan ceramah umum, satu program siang sebelah petang misalnya, program yang melibatkan wanita dan juga program yang melibatkan ibu-ibu yang akan dirancangkan di tempat-tempat kawasan-kawasan yang telah ditetapkan, kawasan parlimen yang telah ditetapkan, kita akan pergi. Jadi saya tak dapat menyebutkan satu persatu ya. Jadi saya rasa itulah lebih kurang barisan di belakang ini pun teman-teman saya setengahnya mungkin tidak comfortable disebutkan namanya. Diorang ni semuanya jenis-jenis tawaduk ya, jadi tak seronok disebut nama mereka. Saya nak bacakan sekarang ni. Kenyataan akhbar mengenai program mendekati pengundi oleh Jati untuk menyokong Barisan Nasional dalam PRU ke-13. Pengumuman telah dibuat pada minggu lalu bahawa Jati akan menyokong Barisan Nasional dalam PRU ke-13. Posisi ini diambil setelah Jati membuat konsultasi dengan ilmuwan dan agamawan serta Ahli Majlis Syura Jati sendiri dengan menggunakan antara lain faedah usul fiqh dan realiti persekitaran politik semasa. Berikutan dengan itu, pimpinan Jati telah merangka program penglibatan Jati dalam PRU ke-13 ini yang bersesuaian dengan keupayaan dan kemampuannya. Pendekatan serampang dua mata telah dipilih untuk melancarkan gerak kerja yang telah diputuskan ini. Pertama, tumpuan diberi kepada kawasan-kawasan parlimen yang ditandingi oleh pimpinan tertinggi Pakatan Pembangkang meliputi 27 kawasan, antaranya termasuklah Permatang Pauh, Gelang Patah, Pendang, Shah Alam. Shah Alam kena sebut pasal ada peristiwa sikit di Shah Alam kemarin, jadi saya sebut, dan lain-lain. Keduanya ialah kawasan-kawasan parlimen yang ditandingi oleh pimpinan UMNO BN yang dikategorikan sebagai kawasan panas, berjumlah 22 kawasan seperti Batu Pahat, Jerai, Putrajaya dan lain-lain lagi. Bergantung kepada situasi dan wujudnya berbagai kemungkinan, kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti itu dijangka dapat diliputi dalam jarak 15 hari atau lebih pendek daripada itu. Penceramah-penceramah Jati akan dipecahkan kepada beberapa kumpulan yang pada setiap hari dan malam akan menjelajah kawasan-kawasan yang telah ditentukan itu. Selain daripada ceramah di waktu malam, program ini di sebelah petang juga diaturkan, tertumpu kepada pengundi-pengundi wanita dan kaum ibu. Tenaga penceramah diberi taklimat khas oleh Datuk Aidil Ghazali, Timbalan Presiden Jati. Nota atas tajuk-tajuk yang bersesuaian juga dibekalkan kepada penceramah yang terlibat supaya persembahan ceramah mereka menepati matlamat Jati serta perjuangan UMNO Barisan Nasional. Jati telah menubuhkan sebuah urustia khas untuk tujuan ini. Kawasan-kawasan yang terlibat telah dan sedang dihubungi dan satu jadual tentatif akan dikeluarkan selepas ini. Jati berharap penyertaan kepada program ini bukan sahaja terhad kepada penceramah-penceramah Jati, tetapi sebaliknya Jati ingin mempelawa pertubuhan-pertubuhan yang lain yang mempunyai hal tuju yang sama untuk dapat menyertai gerakan menyelamatkan negara daripada segala bentuk malapetaka. Malapetaka dikatakan akan berlaku sekiranya Pakatan Pembangkang diizinkan mentadbir negara ini. Atas dasar ingin melihat dan menentukan perjuangan mengagungkan Islam, memertabatkan bangsa Melayu dan mendaulatkan institusi raja dapat terus digerak cergaskan, maka Jati telah mengambil tanggungjawab ini sebagai satu kewajipan syar'i yang mesti ditunaikan. Itulah sebabnya Jati memutuskan bahawa pengundi-pengundi Melayu Islam khasnya wajib mengundi BN dalam PRU ke-13 ini. Atas sifatnya sebagai sebuah gerakan Islam, Jati telah meminta pimpinan dan ahli-ahli secara berterusan melakukan solat hajat dan berqiyamul lail untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kemenangan akan berpihak kepada Barisan Nasional. Kemenangan ini akan membuka peluang yang luas untuk menjalin kerjasama yang lebih padu di antara Jati dan pertubuhan lain yang seangkatan dengannya dengan pihak kerajaan, pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menyokong IMR, Islam, Melayu dan Raja yang menjadi tonggak perjuangan Jati selama ini. Sekian, terima kasih, dan kami bukakan kepada saudara, teman-teman media untuk mengemukakan soalan. Kalau saya tidak dapat menjawabnya, mungkin ada bantuan-bantuan jawapan, tambahan-tambahan, saya alu-alukan seluruh pimpinan Jati yang ada di sini untuk memberikan tambahan kepada jawapan yang saya beri. Sekian, terima kasih. Sila. Berapa banyak ada Datuk rangka yang ceramah yang dirangka sepanjang hari?
ceramah yang dirangka macam saya katakan ya, kita ada 27 kawasan-kawasan yang ditandingi, kawasan pilihan yang ditandingi oleh pimpinan-pimpinan tertinggi. Dan kemudian kita ada 22 pula kawasan-kawasan yang ditandingi oleh UMNO. 22 campur 27, 49. Jadi 49 tu tiap-tiap kali kita pergi, kemungkinan besar kita akan buat 3 atau 4 kumpulan. Satu-satu kumpulan 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang. Kalau misalnya tempat itu dekat, katakanlah Wangsa Maju dengan Setia Wangsa. Wangsa Maju dengan Setia Wangsa. Saya pada pukul 10.30 akan bersyarah di Wangsa Maju setengah jam. Lepas tu saya akan pergi ke Setia Wangsa. Orang Setia Wangsa yang orang Jati juga akan datang ke Wangsa Maju, dan orang Wangsa Maju macam saya tadi pergi ke Setia Wangsa. Sebab itu kita rancangkan salah satu daripada pendekatannya supaya bila kita turun, kita tengok kalau kawasan-kawasan parlimen itu berdekatan, dan kebetulan kawasan-kawasan itu adalah kawasan-kawasan yang dinamakan sebagai kawasan-kawasan saluran A ataupun jaluran A atau strand A atau strand B yang disebutkan tadi. Ya. So, maknanya 49 ceramah setiap hari berbulan hari? Tidak setiap hari. Kita ada 4 kumpulan. Kalau misalnya 4 kumpulan kita pecah, lebih kurang sekuat-kuatnya pun 8 ceramah. Jadi kalau misalnya tadi 49 bagi 8, itulah lebih kurang harinya. Pada masa yang sama, urus Setia sekarang ni dah pening kepala pasal permintaan terlalu banyak. Sampai malam-malam pukul 2 pagi sekarang ni, saya terima satu mesej pukul 2 pagi minta saya turun ceramah. Tapi saya katakan, kalau misalnya kawasan itu tak termasuk dalam lingkaran kita, jadi kita tidak beri prioriti yang. Kalau tidak nanti berkecamuk. Kita pergi kawasan, dia ada kawasan putih, dia ada kawasan kelabu, dia kawasan hitam. Yang putih pun panggil kita. Yang putih ni macam-macam seolah-olah sure win. Itu pun panggil kita, jadi kita tidak bagi prioriti. Tapi kalau misalnya kawasan hitam atau kelabu hitam, panggil kita, dan kebetulan kawasan itu termasuk dalam jaluran kita, memanglah kita alu-alukan. Pasal kita hendakkan counterpart kita di peringkat kawasan untuk membantu kita dalam mengendalikan program. Juga saya nak sebutkan, untuk Pulau Pinang, kita bagi perhatian istimewa kepada Permata Ampau. Entah pasal apa saya pun tak tahu. Jadi kita bagi perhatian istimewa pada Permata Ampau, dan juga beberapa tempat di Kedah. Misalnya air hitam, dun air hitam di kawasan Parlimen Jerlun. Tuan-tuan tahu apa sebabnya kita bagikan perhatian kepada dun air hitam di kawasan Jerlun. Jadi kita telah menubuhkan kita punya satu macam sub-sekretariat kita yang dipimpin oleh Ustaz Hafiz namanya, dengan ayahnya dan abang adiknya yang memang terkenal. Ustaz Hafiz ni ialah penggiat masyarakat. Ustaz Hafiz ini adalah orang yang sentiasa ke depan dalam apa isu nasional, isu negeri yang melibatkan Pulau Pinang. Kita dapati antara orang yang paling ke depan membawa orang-orang dia, sama ada demonstrasi, sama ada berpiket, sama ada jumpa pimpinan-pimpinan di Pulau Pinang, di Kedah. Orang ini nampaknya mengambilkan peranan. Jadi Ustaz Hafiz merupakan Hafiz Nordin. Ayahnya aktif. Nama ayahnya Haji Nordin. Jadi kita akan berurusan dengan dia, dan dia pun sangat bersetuju dan telah memberikan persetujuan untuk dijadikan sebagai kita punya sub-sekretariat di Pulau Pinang dan di Alustar untuk kita memberi tumpuan khas terutamanya kepada Permata Ampau. Ini ada dua. Satu, kalau misalnya yang dianjurkan oleh teman-teman NGO yang menganjurkan kita, katakanlah belia 4B, katakanlah belia MAYC yang suka menggunakan lambang mereka sendiri, itu nampaknya lagi mudah bagi kita. Tetapi kalau misalnya saya yang teman-teman Jati ni kita tanyakan masing-masing lah, tetapi kita pun dah resortkan, kita dah memutuskan bahawa kita naik. Di pentas UMNO pun kita naik, di pentas MIC pun kita naik, di pentas MCA pun kita naik, di pentas DAP pun kalau Kit Siang menjemput, tapi cara ceramahnya berbeza dengan Kit Siang, saya akan naiklah. Ada lagi? Penceramah terlibat keseluruhannya yang apa ni dalam antara 16 ke 20 orang. 16 ke 20 orang. Alhamdulillah. Dan sebahagian besarnya yang tak datang ni, yang tak dapat kerana mereka berada di luar tadi, saya katakan Profesor Datuk Siddiq Baber. Siapa lagi? Man? Itu je kot? Dr. Redwanti,
yang Dr. Redwanti telah memberikan kepada saya untuk hadir, mungkin atas beberapa sebab dia tak dapat hadir, tetapi Dr. Redwanti akan bersama-sama naik ke pentas nanti. Oh, itu Jati tak buat. Itu lokal. Itu kita tak boleh sampai ke door to door. Tak boleh pergi rumah puan lah. Kita tak boleh pergi. Jadi kita pun limited. Kita pergi dapat sebelah petang dalam 2 jam, sebelah malam dalam 4 jam. Itu pun saya rasa sudah cukup sebab mind you, we are going to the places every night. Every day and every night. Okay, saya tambah sikit. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mungkin saya nak tambah apa yang Dato' Ihsan kata. Segi peranan Jati, selain daripada kita memberi ceramah atas jemputan-jemputan yang bertepatan dengan kita punya kapasiti, Jati juga sangat kuat segi menyalurkan maklumat. Malah kita juga ada tim untuk memberi jawapan-jawapan yang bijaksana dan jitu pada persoalan-persoalan yang ditimbulkan daripada kalangan pengundi dan juga masyarakat. Justru saya yakin Dato' Ahsan juga setuju, Jati boleh jadi resource center dan reference center bagi calon-calon oleh BI. Sekiranya mereka ketandusan apa-apa jawapan yang sesuai, mereka boleh saja refer. Dan kalau tuan-tuan dan puan sekalian lihat dalam dewan ini semua, kebanyakan daripada mereka ini adalah mereka yang ada kelayakan akademik yang tinggi, juga pengalaman dan juga merupakan institusi by themselves. Jadi bila digabungkan dalam Jati, maka ia menjadi satu mega institution untuk digunakan sebagai tempat rujukan sekiranya pada mereka yang sudi. Ada lagi? Sila. Sekarang ni mencecah 6,000 lah. 6,000. Perlu juga saya sebutkan tadi maknanya Jati ni akan turun dengan satu mindset nasional, mindset negeri dan mindset permasalahan yang ada kaitan langsung dengan Islam, Melayu dan institusi raja. Itu kena jelas. Sebab itu Dato' Aidil Ghazali lepas ini akan berjumpa dengan teman-teman selepas kita makan sekejap, mungkin dalam setengah jam, teman-teman penceramah untuk dah disediakan pun bahan-bahan, dah disediakan, peralatan-peralatan telah disediakan, maknanya handouts telah disediakan dan buku-buku pun telah dipilih oleh Dato' Aidil Ghazali untuk diberi kepada teman-teman untuk mentelaah buku-buku itu supaya apa yang disampaikan bukan rambang-rambangan. Supaya apa yang disampaikan itu bukan seronok sendiri, syok sendiri saja. Supaya apa yang disampaikan itu kental dari segi maklumatnya, hebat dari segi penyampaiannya, dan yang pentingnya kontennya menepati kehendak rakyat sebagian besar daripada pengundi-pengundi di negara ini, insya-Allah. Kemudian kita di Permatang Pauh, kalau dapat tulis kita dah resort dah. Di Permatang Pauh ni kita akan turun pada 26 hari bulan di Permatang Pauh. Saya, ini 3 orang. 3 orang orang Jati, ini pimpinan Jati, presiden, timbalan presiden dan naib presiden akan turun satu pentas untuk kita berjumpa dengan teman-teman di Permatang Pauh. Untuk pengetahuan saudara, kita sangat gembira sebenarnya yang pilihan kepada calon Permatang Pauh Dr. Mazlan Ismail. Saya tengok gambarnya, saya tengok gambar keluarganya, saya tengok caranya. Saya merasakan itu satu cabaran betul-betul kepada Anwar Ibrahim, dan dengan bantuan kita serba sedikit, barangkali ada lonjakan sedikit untuk menentukan saudara Dr. Mazlan Ismail menentang Anwar Ibrahim. Dia Dr. Mazlan Ismail adalah bekas ketua pemuda PAS di Pulau Pinang. Mengkali dia pun ada mengundi saya dulu sebagai naib presiden PAS. Yes. Mengenai prioriti kawasan untuk ceramah di dalam Dato' ada sebut dalam lingkaran tu, maknanya within those 49 areas. Yes. Ada lagi? Okey. Saya sebenarnya Jati yang pertama, Jati ini terbuka sebagai sebuah pertubuhan basically dakwah
dan juga merupakan gerakan untuk membangunkan umat. Siapa saja yang nak menyertai kerja-kerja Jati sangat-sangat dialukan. Tetapi ada catatan nota kaki di bawahnya. Apa catatan nota kakinya? Oleh kerana kita gerakkan Islam, maka dari segi penampilan kita pun mestilah membayangkan kita ini dalam gerakan Islam. Nombor dua, mesti dapat membayangkan apa inti ceramah yang disampaikan. Janganlah sebut benda-benda yang tidak relevan atau benda-benda yang bercanggah dengan kehendak. Bukan saja akidahnya, bukan syariatnya, akhlaknya pun kalau dapat dijaga kerana kita adalah gerakan Islam. Datuk Aidil Ghazali selalu ingatkan pimpinan ahli Jati, ahli syura dan sebagainya supaya kita mestilah berada di jalan yang telah ditetapkan, jalan garis yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, ikutlah dia, jalan yang pernah diteroka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan agama Allah. Ini antaranya. Ada lagi? Jelas sangat, jelas, padat ataupun tak lumat lagi? Concise, very concise, very good. Kalau orang media kata concise, ya, sila. Boleh. Okey. Pertama sekali, saya nampak ya bilangan calon-calon yang bertanding dalam PRU kali ini rasanya mengatasi seluruh pilihan-pilihan raya yang pernah diadakan. Ambil calon-calon wanita sajalah misalnya. Calon wanita meningkat 40%. Daripada 120 meningkat kepada 147 tak salah saya. Keseluruhan calon wanita. Kemudian tu yang muda sekali ialah calon daripada DAP tak salah saya. Perempuan 24 tahun. Dan yang tua sekali of course lah maksum kita. Maksum kita di kawasan Tok Mun tak salah mak saudara kepada Dr. Yusof yang ada kat sini. 94 kalau 64 saya pula lebih tua daripada dia. Jadi okey, yang ditanyakan tadi tentang 7 kawasan yang ada bertindih. Kalau saudara tengok bukan pas dengan keadilan saja, dengan PKR saja yang bertindih ya. DAP dengan PKR pun bertindih. Ada tempat-tempatnya pun DAP dengan PKR dengan PAS pun bertindih. Dan ada tempat-tempatnya di kalangan UMNO pun dia kena bebas. Misalnya saya ambil di Kuala Kangsar. The epic example is Kuala Kangsar, di mana naib Ketua Wanita UMNO Malaysia bertanding sebagai calon bebas menentang orang UMNO di Kuala Kangsar dan juga orang PAS yang bertanding di Parlimen Kuala Kangsar. Bagi saya, ini pandangan saya. Bagi saya ini adalah sihat. Dari segi politiknya, dari segi politik demokrasi, this is a very very healthy. Dan kita mengharapkan supaya teman-teman yang masuk ni betul-betul masuk atas mempamerkan kebolehan, masuk atas mempamerkan tanggungjawab, masuk untuk mempamerkan bukan sahaja tanggungjawab dan penampilan diri mereka, tetapi mempunyai long short objective, long short goals. Apa dia? Tidak lain dan tidak bukan kalau dapat disamakan dengan goal Jati. Apa dia? Untuk Islam, untuk Melayu dan untuk institusi raja. Dan saya harap teman-teman yang bertanding, yang kalau saya tengok senarai-senarainya pun, some of the yang bebas pun qualified, some yang bebas pun saya nampak memang merupakan ahli-ahli politik yang tidak terpilih dalam parti-parti mereka, dan mereka ingin terus menyumbang, maka jalan yang ada kepada mereka ialah menjadi calon-calon bebas. Apapun bagi saya Jati, we wish them all the good luck lah untuk mereka dalam 15 hari ini, untuk mereka sama-sama menyertai pilihan raya itu tersebut. Ya. Ialah ketidaksepakatan ini kalau dapat sampai malam akhirnya pun, terutamanya PKR tidak dapat menyelesaikan masalah within PKR. Itu saya diberitahu begitu. Dan dalam malam akhirnya pun antara PAS dengan PKR, there are areas, there are parliamentary seat and also don't seat which were not resolved by then.
Jadi sebab itu agaknya dah sampai pukul 2, pukul 3 pagi agaknya tak resolve. Cara yang paling baik masih ada optionnya. Optionnya ialah saya rasa mungkin option itu tak suka, tapi itulah option yang ada untuk PAS, option yang ada untuk PKR. Maknanya bertanding 3 penjuru atau 4 penjuru. Untuk pengetahuan saudara pun tahu ada 7 penjuru yang berlaku di negeri sahabat saya ni, di Sabah. Daripada Sabah kan? Ayo Johor. Tapi muka tu ada kesabah-sabahan. Cantik. Handsome tu. Handsome macam orang Sabah. Dari satu sudut demokrasi betul sihat sebenarnya Datuk cakap tadi lah, tapi dalam konteks tengok dalam konteks coalition pakatan Barisan Nasional tidak ada yang tentang sama sendiri kecuali mereka yang tak berpuas hati. Tapi dalam konteks PKR dengan PAS adalah mereka satu coalition tapi dua parti yang tentang sama-sama dua parti itu beza dengan dalam BN. Oh, dan saya jawab tak habis lagi tadi tu. Itu baru satu gambaran dari segi politik demokrasi bagus. Tapi gambaran bagi Pakatan Rakyat yang PAS dan PKR dan DAP di dalamnya kalau ada, bahkan kalau tengok Kalpal Singh menekankan jangan ada. Bahkan kalau tengok pun daripada pimpinan PKR pun jangan ada. Pertandingan 3 penjuru yang melibatkan sama ada PAS atau PKR bertanding sesama sendiri. 7 kawasan disebutkan tadi. Bagi saya nombor 1. Ini gambaran cracks, you can see the imminent cracks dalam Pakatan Rakyat which is not good for them. Nombor 2, saya nampak bukan saja cracks, saya nampak di antara pimpinan pun tak dapat resolve. Kalau pimpinan tak dapat resolve, Anwar Ibrahim tak dapat resolve, Ustaz Hadi tak dapat resolve, Lim Kit Siang tak dapat resolve, mana dalam pakatan siapa yang boleh resolve dalam hal-hal begini? Nanti kalau mereka memerintah, saudara bayangkan, siapa nak jadi Menteri Pertahanan, siapa nak menjadi Menteri Dalam Negeri, siapa nak jadi Perdana Menteri. Sebab Perdana Menteri pun sehingga ini Majlis Syura PAS dan PAS tidak merestui Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. And I can see problems. Maybe it would take weeks and months, for them to really come into conclusion siapa nak dijadikan Perdana Menteri dan Menteri Kabinet dan sebagainya. Sebab perkara ni kecil berlaku dalam DUN. Ambil Sungai Aceh. Sungai Aceh kan? Sungai Aceh di mana Cikgu Bad bertanding dengan orang PAS di Sungai Aceh. Dan ada calon UMNO di situ kan. Jadi maknanya kita tengok yang Cikgu Bad ni pun bergerak di satu tempat. Cikgu Bad ni orang Negeri Sembilan tak salah saya. Orang Negeri Sembilan. Bertanding di Sungai Aceh di Pulau Pinang, di Nibong Tebal di Pulau Pinang. Rasa saya macam juga Husam bertanding di Salur di Kelantan, kemudian tu Parlimen di Putrajaya. Untuk pengetahuan saudara, satu masa dulu saya bertanding menang di dua-dua tempat. Dua negeri macam Husam juga. Parlimen di Parit Bunta dan DUN Dewan Undangan Negeri di Sungai Burung Tanjung Karang tahun 2008. Tahun 1999. Tapi saya nak mengatakan, nak servis tu, saya dengan Parit Bunta ketika itu dalam 4 jam saja. Sementara Husam daripada Salur nak ke Putrajaya, saya rasa 1 hari lah. Jadi maknanya, tak adil bagi Salur, tak adil bagi Putrajaya. Untuk mencapai keadilan, tolak Husam dalam pilihan raya yang akan datang ini. Ini satu lagi. Kita dekat sana ni, kita nak jemput dalam tulisan tuan-tuan, kita tolong untuk Jati ni. Kita nak supaya pasukan ni disertai ramai lagi orang. Jadi siapa yang nak menyertainya itu, dia punya apa tu? Itulah dia punya nombor telefonnya dan dia boleh pergi pada website Jati. jatimalaysia.org. jatimalaysia.org. Jadi saya harap mereka akan dapat menghubunginya dan supaya dikembang luaskan. So, saudara, saya nak mengatakan inilah sebenarnya satu catatan sejarah. Satu catatan sejarah antara kita sebagai ahli-ahli dan juga pendukung-pendukung gerakan Islam seperti ini yang secara terang-terangan berdasarkan prinsip-prinsip kaedah usul fiqh terang-terang mewajibkan penghuni-penghuni Islam untuk menyokong UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya akan datang dengan 5 sebab-sebab ataupun prinsip-prinsip usul fiqh yang kita gunakan. Dan sehingga ini alasan yang kita gunakan alhamdulillah dapat diterima dengan baik dan selama ini pun ada ulasan yang sangat positif tentang tindakan yang diambil oleh Jati untuk bersama-sama dengan BN, dengan UMNO BN untuk memenangi pilihan raya yang akan datang. Sekali lagi kepada teman-teman, kita sediakan makanan di sana, buffet saya rasa, bolehlah ambil makanan dan bolehlah bertemu dengan siapa-siapa pun dalam masa makan ini untuk mendapatkan added information insya-Allah. Cukup setakat itu. Kita ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.